Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel Amin Dolo. Video apa aku nak buat hari ni adalah aku nak surprise birthday someone. Oh my god! Sebab bukan apa, semalam dia kata kat aku tak ingat birthday dia, aku tak ingat tarikh dia. Dia macam mana? Orang kata gaduh lah, orang kata gaduh, senang cerita gaduh. Jadi hari ni aku keluar awal-awal hari ni, aku keluar bukan dengan dia, aku keluar seorang-seorang. Apa yang aku nak buat adalah ni, aku nak pergi cari kek dulu. Buah mula ni aku nak pergi cari kek dulu. Lepas aku pergi beli kek, aku nak pergi cari hadiah dia. Lepas aku nak cari hadiah dia, aku nak ajak dia pergi makan. Apa pun, tunggu next video. Bye-bye. Kau cipta kasih yang ku miliki, cintaku jujur selama ini. Kek beli dah. Lepas ni apa dia pula? Lepas ni kita pergi tengok hadiah pula untuk dia. Kek beli dah. Kek pun biasa-biasa aja. Sebab kalut-kalut kan. Tunjuk sikit effort kita sebagai lelaki. Tapi tak apa. Kepada perempuan kalau mana, jangan ingat lelaki ni tak tunjuk effort yang boleh tunjuk surprise apa semua tu dekat hampa nah. Nah, hargai sikit pengorbanan seorang lelaki. Tapi tak apa, disebabkan orang yang tercinta, kita sanggup korban masa, jiwa dan raga, kewangan, apa semua, segala masa lah apalah. Kan? Untuk orang sayang ni, lelaki gimana pun tak apa untuk orang yang kita sayang ni. Tapi tak apa, apa-apa pun kita pilih hadiah pula. Bye-bye. Setelah puas aku cari kedai hadiah nak bagi dekat dia, dekat mana aku jumpa, dekat mana aku beli hadiah ni, aku main beli dekat The Store Kangat. Dekat The Store Kangat ni, dekat kedai ni. Ni kedai dah. Dekat sini lah. Dia punya, orang kata apa, layanan kod tu pun bagus. Ada macam-macam jenis hadiah. Patung, bunga yang lawa-lawa, hampa boleh main tengok. Dekat mana? Dekat The Store Kangat. Nah, hampa main lah. Ini macam cantik. Dia duduk minta teddy bear aku kan. Jadi aku tak payah beli dah. Aku bagi je. Apa unicorn ni ada? Betul tak? No. Comel macam aku. Oh my god! Memandangkan saya dah pegang unicorn ni, jadi saya takkan beli dah kat awak. Awak jagalah unicorn ni elok-elok. Awak dah minta lama dah kat saya kan. Jadi tak apa. Saya bagi yang ni kat awak. Awak jaga dia elok-elok. Selesai sudah pergi cari hadiah, ni kita main cari kedai makan. Aku main dekat Ana Burger. So ni nak pergi tengok set tempat apa semua dulu. Sekejap tengok clear tak clear. Nak set up tu. Nantikan sekejap. Bye-bye. Aku tak tahulah surprise ni nak jadi ke tak. Sebab dia ni tak ada reaction. Sebab aku pun tak tahu dia ni tak asu. Tapi tak apa. Ni first video aku dengan dia. Jadi tak hargai lagi tu tak tahulah. Kan? Tak sayang lagi tu tak tahulah. Kan? Tapi tak apa. I love you. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa. Hanya dia
menuju laut samudra. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang. Oh, Saya akan buat balik video ni. Repeat sekali lagi walaupun tak jadi. Janganlah, tak mahu buat video. See.